Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai, sejalan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat komentar tentang tajuk 6 sebab kenapa Dominic Lau patut dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi kita semua tahu dan tertunggu-tunggu dengan suspense siapa yang akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Perkara ini berlaku ikutan daripada peletakan jawatan Muhyiddin Yassin, dan saya pun telah membuat ulasan politik tentang strategi Muhyiddin Yassin. Tetapi yang tu semua kita ketepikan, dan soalan yang perlu kita tanya adalah siapa yang nak jadi pengerusi Perikatan Nasional. Jadi di sini saya hendak menonjolkan bahawa ada baiknya untuk Perikatan Nasional dan juga politik Malaysia kalau PAS dan Bersatu bersetuju untuk menonjolkan saudara Dominic Lau dari gerakan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, dan seterusnya sebagai poster boy untuk Perdana Menteri Malaysia yang bukan Melayu yang pertama sekali terdapat di Malaysia. Jadi saya akan menghuraikan kenapa saya berkata demikian, iaitu dalam 6 sebab. Sebab pertama, jadi sebab pertamanya adalah jawatan pengurusi PN telah dikosongkan apabila Muhyiddin Yassin meletak jawatan. Kita umum mengetahui bahawa Muhyiddin Yassin meletak jawatan, tidak ada siapa-siapa yang memaksa beliau. Beliau sendiri mengakui meletak jawatan atas kesudian beliau sendiri, bukan dalam apa yang dikatakan ditekan ataupun apa-apa perkara yang eksternal. Jadi di sini kita faham bahawa kalau dia meletakkan jawatan, maknanya dia dah tak mahu jadi pengerusi Perikatan Nasional. Mudah saja. Memanglah saya telah membuat analisa, kata ini taktik politik, pusing-pusing nanti dia pula jadi itu kira lain. Kita kira dia letak jawatan, orang tak suruh. Macam Rafizi lah, orang tak suruh tapi dia letak juga. Jadi bila letak tu maknanya dia tak maulah. Walaupun orang nak lantik balik ke apa, dia tak mau. Jadi kita anggaplah bahawa Muhyiddin Yassin tak mau jadi Presiden Perikatan Nasional. Jadi sebab yang kedua adalah PAS telah mengatakan bahawa mereka hendak mengambil tampuk kepimpinan Perikatan Nasional. Mereka pula kata Hadi Awang ada banyak calon. Sebab Hadi kata demikian adalah kerana dia sendiri tak larat, ataupun dia pun kata diri dia uzur. Pelik Presiden PAS ni, bila dia nak jadi Presiden PAS dia tak uzur. Bila dia nak mengata orang, kata orang syaitan lah, haiwan lah, dia tak uzur. Tapi bila nak jadi Presiden Perikatan Nasional, dia pula kata dia uzur. Dan dia juga yang mengatakan bahawa orang kata apa, tempoh kepada Presiden ni tak sepatutnya ada. Sebab dalam Islam, dia Presiden kepimpinan tu sampai mati. Sebab itu adalah tanggungjawab. Tapi dia tak sanggup jadi Presiden Perikatan Nasional. Mungkin ada sebab lain. Contohnya sebab bagaimana beliau adalah seorang hardliner kita kata. Kasar cakap dia. Orang bukan Melayu, orang bukan Islam langsung tak minat kepada Parti Islam se-Malaysia atas perbuatan Hadi Awang. Dan dia pun sedar perkara tersebut, dan telah pun disebut oleh Ramasamy, kalau diberikan kepada PAS, maknanya kepimpinan Hadi Awang, maka rosaklah Perikatan Nasional. Jadi mungkin atas dasar betul lah tak larat ataupun tak sihat, dan juga atas dasar politik, dia tak mahu menjadi pemimpin Perikatan Nasional. Jadi jadilah cadangan satu, kata Dr. Syamsuri.
Tapi ada pula geng-geng ulama ataupun geng-geng ustaz-ustaz yang tidak mahu orang profesional. Nampak macam ada perbalahan profesional dan bukan profesional di dalam PAS. Sanusi pun tolak. Samsuri dia tak tolak, tapi dia ditolak oleh golongan ustaz. Golongan ustaz mengatakan bahawa mereka lebih gemar kepada Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi problem lah kalau macam Rahmat Sami pun kata kalau bagi pada PAS tu maknanya golongan ulama. Jadi ini satu benda yang sukarlah untuk memenangi hati orang-orang bukan Melayu. Kalau diberikan kepada profesional mungkinlah satu yang lebih baik, tapi itu tak dibincangkan secara lebar. Jadi di sini tidak ada calon. Buat sementara waktu kata nak meeting, saya duk tunggu juga bila nak meeting ni. Tak meeting juga. Kata nak buat meeting tergempar, tak tergempar juga. Jadi entah bila. Jadi saya punya anggapan silap-silap mereka buat seolah-olah satu meeting menolak resignation Muhyiddin dan tak ada pun kata dia PAS melantik dia, jadi maknanya benda tu tak sah. Saya rasa itu taktik lah. Tapi kita tepikan benda tu. Yang pentingnya Muhyiddin resign. Yang pentingnya PAS kata nak ambil alih. Tapi yang pentingnya juga PAS melalui presiden dia tak mahu ambil kepimpinan. Jadi sebab yang ketiga pula adalah Muhyiddin telah memberi satu salvo pada hari ini mengatakan mesti presiden sebuah parti. Sekarang ada 4 presiden. Hadi Awang presiden, Muhyiddin presiden, Dominic Lau presiden, dan seorang lagi India, saya pun tak ingat nama dia, pun presiden juga. Antara kedua-dua tu yang bukan Melayu, Dominic Lau lah yang lebih banyak pengalaman di dalam politik. Jadi di situ telah terkunci. Dan bagi saya, Muhyiddin dah resign, maknanya dia tak minat kita anggap sebab dia yang resign. Orang tak suruh pun. PAS pula, presiden dia tak larat. Jadi, dua benda tu dah out. Siapa di antara dua ni? Dominic dengan this other Indian candidate. Maaf, saya tak ingat nama. Jadi di sini bagi saya pilihannya adalah Dominic Lau. Dan ada 3 perkara yang cukup baik kalau perkara ini berlaku. Yang pertamanya adalah kalau Dominic Lau ditonjolkan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan menjadi poster boy Perdana Menteri yang bukan Melayu yang pertama, saya rasa semua orang bukan Melayu akan sokong Perikatan Nasional. Goodbye PH, goodbye BN. Sebab tak pernah dibuat. PH tak pernah buat, BN tak pernah buat, orang Melayu tak pernah buat. Tetapi PAS dan Bersatu boleh buat kalau dia nak buat lah. Dengan pelantikan ini, sebab ke-5-nya, maka ia akan menukarkan lanskap politik Melayu. Apa dia lanskap politik Melayu? Lanskap politik Melayu ni adalah bahawasanya ketuanan Melayu dan juga ketuanan agama, menunjukkan bahawa mestilah kepimpinan tu daripada orang Melayu dan juga orang Islam, walaupun perlembagaan tak pernah cakap pun benda tu. Tak ada dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri mesti orang Melayu dan orang Islam. Sehingga kan ada cadangan, saya ingat daripada orang PAS untuk minta PMX sebab dia ada 2/3 majoriti untuk ubah constitution, ubah perlembagaan, kata mesti masukkan clause ataupun syarat bahawa Perdana Menteri mesti orang Melayu dan Islam, tapi tak dibuat. Jadi yang terakhir sekali adalah kalau Dominic Lau menjadi Perdana Menteri dengan beberapa kerusi daripada gerakan, sudah tentulah PAS dan Bersatu sebagai parti Melayu yang besar yang akan mendapat what we call the lion share. So dia pun boleh main politik belakang-belakang, maknanya dia boleh mengimbangi politik bukan Melayu, Perdana Menteri bukan Melayu. So bagi saya ini adalah satu perkembangan yang baik
Dan saya bukan nak menyindir, saya nak bagi satu peluang kepada Perikatan Nasional untuk jadi kerajaan. Jadi di sini kita tengok kononnya orang bukan Melayu ni tak apa suka dengan UMNO dan juga Pakatan Harapan. Okeylah, ambillah Perikatan Nasional. Tetapi Perikatan Nasional dia orang takut kepada PAS dan sebagainya, maka kalau ditonjolkan Dominic Lau, saya yakin landscape atau politik negara kita berubah dengan sekelip mata. Jadi di situ kita lihat bahawa kita boleh mulakan perubahan itu, dan juga masih lagi ada imbangan pengaruh Melayu daripada PAS dan Bersatu untuk menjadikan Malaysia satu arah yang baru, bukan arah yang lama asyik duk muka Akmal dengan salah DAP, salah orang Cina, salah semua orang salah, dia yang tak salah dan UMNO pun tak salah. Jadi itu pun saya pun dah tak larat nak dengar lagi dah. Okey, kalau dibiarkan demikian, cicit-cicit saya pun akan masih lagi mendengar orang macam Akmal ni yang umur 70 pun dia masih lagi DAP salah, orang Cina salah, macam-macam. Samalah dengan orang PAS macam Ahmad Fadli dan sebagainya, 2x5 semua tu. Jadi kita kena tukar landscape kita, dan ini akan memberi peluang kepada PAS untuk menjadi lebih moderate, harap-harapnya lah. Mungkin geng-geng ulama tu yang tak berapa berfikiran luas dah tak ada, mungkin golongan profesional akan ambil alih, Sanusi jadi presiden, Samsuri pun jadi presiden, maka politik kita berubah. Jadi saya harap dan berdoa bahawa Dominic Lau boleh dinobatkan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, dan saya akan memberi undi kepada Perikatan Nasional dan membuang Pakatan Harapan kalau perkara ini berlaku. Itu janji saya. Maka itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut.